Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini sekolah kami ada majlis anugerah pelajar cemerlang dan juga majlis apresiasi untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6. Jadi, jom kami tunjuk ke hampa apa yang ada. Hai, so hari ini saya bersama dengan Muhammad Fawaz Ansari. Okey, so saya akan bertanya beberapa soalan kepada Fawaz. Apa perasaan Fawaz hari ini dapat anugerah? Sangat happy. Apa Fawaz expect ke dah dapat anugerah hari ini? Tak expect langsung tapi happy jugalah dapat. Okey, terima kasih. Saya bersama dengan Atika. Okey, saya akan tanya beberapa soalan kepada Akak Atika ni. Apa perasaan Akak dapat anugerah hari ini? First, of course kalau happy kan, nak kata terkejut tu taklah sangat sebab memang kita cita-cita nak naik pentas lagi sekali selain nak hari anugerah masa trial tu kan. Nak balas dendam balik sebab dulu dapat 7A, 1D, ni dapat 8A, Alhamdulillah lah. Okey, Akak expect tak result expect Akak macam tu? Actually result nak dapat straight A tu memang tak expect gila. Sebab setiap ada 3 paper dah balik tu confirm nangis lah. Dah rasa tak dapat A dah ni. Target pun minimum 5A je. Tapi pagi hari kejadian tu Cikgu Zaitun call. And then ada rasa macam takkan lakut denial lagi. And then bila nak pergi tu baru check tu baru kawan yang buka kan. Sebab terlalu takut sangat. And then bila dapat tu jerit gila lah. Jerit satu rumah. Okey, tahniah Kak masih. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Aisyah Turadia binti Khazali. Saya nak tanya beberapa soalan. Soalan yang pertama ialah seronok ke majlis hari ni Cikgu? Alhamdulillah, majlis meraikan anak-anak murid kita yang cemerlang bersama dengan parents dan juga hasil usaha cikgu-cikgu juga diberi penghargaan pada hari ini. Alhamdulillah. Cikgu rasa seronok lah hari ni. Apa tugas cikgu hari ni? Cikgu jaga bahagian jamuan. So tadi kita dah distribute, kita dah edar pada murid dan pelajar. Dan cikgu-cikgu pun kita dah bagi roti dengan air pada pagi ni. Alhamdulillah berjalan dengan lancar edaran kita. Dan kita pun dah selesai dah tutup kaunter dah. Terima kasih cikgu.
Hai, Assalamualaikum. Saya Haslia, wakil daripada TV PSS Semesra. So, pada sesi yang kedua ini ialah majlis apresiasi yang melibatkan tingkatan 5 dan tingkatan 6, iaitu calon SPM dan calon STPM. Tanpa melengahkan masa, mari kita menyaksikan majlis ini. Yang kedua, PIBG SMK Sungai Arah. Sebagai tanda penghargaan daripada pihak sekolah, majlis mempersilakan yang berusaha Puan Hajah. Okey, bersama dengan saya, Bonda Pengetua SMK Sungai Arah. Okey, Bonda, apa harapan Bonda selepas majlis ini dah berlangsung? Okey, Alhamdulillah program yang dirancang untuk majlis MAPC, majlis apresiasi SPM dan STPM dan juga Hari Kualiti Semesra 2025, saya mengharapkan terutama anak-anak yang bakal menduduki SPM dan STPM terus berusaha dengan lebih gigih supaya matlamat dan harapan sekolah kepada KPI yang kita sasarkan, sama ada untuk GPS sekolah dan juga untuk layak mendapat sijil mencapai matlamat je. Sama juga untuk STPM supaya sasaran sekolah untuk GPS dapat ditingkatkan, insyaAllah. Jadi untuk yang seterusnya sudah pasti saya merasakan sesuatu yang sangat baik dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatankuasa yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Terima kasih kepada TV PSS yang turut serta pada hari ini. Terima kasih. Okey, Damia daripada tingkatan 5. Majlis apresiasi pun dah berlangsung. So, apa persediaan nak menghadapi SPM ni? Persediaan saya untuk hadapi SPM tahun ni dah ambil tuition dari luar. Tuition dari luar untuk tambah lagi saya punya pengetahuan semua dan cara jawab soalan. Lepas tu saya pergi hari-hari saya hari-hari pergi kelas tambahan lah supaya kita terlepas lah apa yang cikgu ajar. Maybe apa yang cikgu ajar tu masuk exam. So kita tak terlepas benda tu. Yang tu je. Okey, Atika sebagai ketua pengawal, apa persediaan Atika sebelum nak menghadapi SPM ni? Okay, persediaan dia first ada ambil 2 tuition, MC Plus and PTTI yang free trial every week tu. Lepas tu banyakkan study and kalau benda tu kalau boleh kita awalkan waktu solat and banyakkan buat study sebelum waktu pagi semua tu lah. And orang kata apa, kita everyday kalau ada vitamin atau sebagainya cuba untuk makan and kurangkan cakap benda yang tak berfaedah. Itu je. Okay, so tu saja daripada kami hari ni. Kami pun dah dapat anugerah ni. So, semoga berjumpa di next video. Bye.